Hai, Cikgu Suria kembali lagi. Hari ini Cikgu Suria nak kongsikan satu soalan utama. Baiklah, ini adalah prinsip asas dalam aplikasi nombor ganjil dan genap. Mari kita lihat soalan ini. Diketahui A, B semuanya adalah nombor indeks. Apa itu nombor indeks? Nombor indeks ialah Ada dua keadaan. Ia hanya boleh dibahagi habis oleh dua keadaan ini. Dua keadaan apa? Yang pertama, ia hanya boleh dibahagi habis oleh satu. bagaimana dengan kes kedua? Ia hanya boleh dibahagikan dengan sendirinya. Jadi, yang boleh dibahagikan dengan sendirinya adalah sama dengan sendirinya, bukan? Hasil pembahagian hanya dapat memenuhi dua syarat ini. Ia hanya eksponen jika ia boleh dibahagikan dengan syarat tertentu. Jika terdapat syarat ketiga yang menjadikannya boleh dibahagikan, maka ia bukan lagi eksponen. Jadi perkara ini penting untuk difahami. Mari kita beralih ke tahap E. Menambah 2 kepada B dan mendarab dengan 3 sama dengan 100. Cari nilai tolak B. Itu bermakna kita perlu mencari A dan mencari B. Sekarang skim nilainya, kita boleh cari tolak B. Tetapi bagaimana kita nak cari tolak B? Betul ke? Kerana hanya ada satu ungkapan di sini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Betul ke? Jadi, pada ketika ini, kita perlu menggunakan prinsip nombor ganjil dan genap. Ibu bapa, anda semua perlu mempelajari prinsip ini. Jadi, mari kita lihat cara menggunakan prinsip ini. Jom tengok hasilnya. Hasilnya adalah 100. Ia adalah... Lawas. Betul ke? Kemudian bagaimana dia boleh menghasilkan nombor genap? Dia mesti... Yang ini tambah yang ini ya. Ia mestilah nombor genap. Bermakna ia mestilah... Malah. Tambah nombor genap saja. Barulah anda boleh mendapat nombor genap sebagai jawapan. Jadi yang didara dengan A didara dengan 2, didara dengan 2 sama dengan nombor genap. Itu sama sekali tiada masalah. Kerana sebarang nombor yang didara dengan A dan nombor genap semestinya akan menjadi nombor genap. Tetapi bagaimana dengan B didara dengan 3? Di sini, okey, ia juga nombor genap. Mesti nombor genap. Kalau tidak dinyatakan dapat jawapan itu nombor genap. Betul ke? Tetapi B didarab dengan 3, jadi bagaimanakah pendaraban dengan 3 boleh menghasilkan nombor genap? Hanya ada satu kemungkinan. B itu sendiri mestilah nombor genap. B mestilah nombor genap. Bila nombor genap didarab dengan nombor lain, hasilnya juga nombor genap. Okey, jadi soalan itu juga memberitahu kita bahawa B adalah kedua-duanya eksponen. Jadi AB juga adalah nombor langsung. Iya, jejak dikira close. Ia adalah nombor genap dan eksponen. Jadi apakah B? Hampir semua indeks adalah ganjil, bukan genap. Walau bagaimanapun, terdapat satu pengecualian. Ia ialah dua-dua, iaitu nombor genap dan nombor lurus. Betul, walaupun nombor adalah eksponen, jadi kami telah menyelesaikannya. Oleh itu, daripada pembayang di atas, kita tahu bahawa A didarab dengan 2 tambah A, B menjadi 2, bukan? 2 didarab dengan 3. Itu sama dengan 100. Jadi, darab 2 tambah 6 sama dengan 100. Kita hanya perlu melengkapkan persamaan ini. Kemudian, 100 tolak 6 sama dengan 94, jadi sama dengan 0. Bahagikan 94 dengan 2, kita dapat 47. Nah, dengan cara ini, kita mendapat B sama dengan 2A sama dengan 47. Jadi, kita boleh mengira nilai tolak B dengan mudah, iaitu 47 tolak 2 sama 45. Adakah anda telah mempelajarinya? Kalau ada, sila like dan follow cikgu. Okey, kongsi dengan lebih ramai orang supaya kita semua boleh belajar bersama-sama dan meningkatkan pemikiran matematik kita.